Okey, Assalamualaikum guys. Selamat tengah hari. Ya, sekarang ni pukul 12 tengah hari. So, kalau korang tertanya aku kat mana? Okey, kat belakang aku ni adalah bangunan Pejabat Perhutanan Daerah Mersing. So, kita orang sebenarnya ada kesilapan sedikit yang berlaku. Ni kita orang sebenarnya datang ke pejabat ni sebab kita orang nak membuat permohonan permit. Pelannya, kita orang nak naik Gunung Arung dan juga Bukit Kemunting. So, asalnya kita orang tak jangka pendakian dua tempat ni memerlukan permit dan juga malim. So, sebab tu kenapa kita orang pergi ke Pejabat Perhutanan Mersing. Ni kita orang baru je habis buat urusan, tapi sebenarnya staff dia kaki tangan tak ada. Dapat dia kasih nombor PIC. So saya cuba try contact. Tunggu maklum balas dulu. Kita tengok dulu macam mana. So sekarang ni bila isu macam ni berlaku, kita orang punya plan yang seterusnya, kita akan pergi ke Batu Tingkap kat Pulau Mawar. Kau ingat kan sebelum ni kita orang pergi Pulau Mawar, kita orang pergi Gerbang Laut, tapi tak pergi Batu Tingkap. So kali ni aku bawa korang pergi Batu Tingkap. Jom, let's go. Okay guys, so tadi aku dah cerita kat depan kereta dengan depan pejabat tadi, apa plan kita orang yang secara kasarnya kita ubah sikit. So kita ubah tentatif apa semua. Kali ni kita pergi ke Bukit Selantai. Tapi sebelum pergi ke Bukit Selantai, maafkan saya, kamera tadi terbergerak jap. Sebelum kita pergi ke Bukit Selantai, kita makan dulu, kita sapadek dulu. Sebab sekarang tengah bahang, hati tengah panas. One way ke two way? Macam one way. Two way. Okay guys, so kita orang dah sampai tempat untuk makan tengah hari. Okay, so ni korang boleh nampak kat belakang aku ni, nama dia Cendol Abang Tanjak. Cendol Abang Tanjak. Sekarang ni tengah bahang. Kau nampak kan betapa banyak shading, banyak bayang-bayang. Ni tempat dia ni dekat tepi pantai je. Kau nampak kan? Tepi pantai kat sini. Sambil makan tu bolehlah tengok sikit-sikit view tepi pantai. Maaf kalau ada gangguan bunyi sikit. Sini ingatkan tak banyak kereta lalu. Banyak juga kereta lalu sini. Kira ni laluan yang agak popular juga. So ni kita makan tengah hari dulu. Aku order nasi ayam dengan cendol pulut. Aku suka pulut. So kita order lah cendol pulut. Okay, nanti aku tunjuk kita makan. Macam mana rupa kedai ni, aku akan tunjuk lebih lagi. So, mari makan. Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita orang dah lepas makan tengah hari. Makanan dia tadi korang nampak kan tadi. Sur. Nasi ayam dia, cendol dia. Boleh tahan. Siap saling promosi each other lagi. Abang Tanjak Cendol dengan Euro Trans Adventure. Gitu. So sekarang ni kita nak pergi campsite dulu, which is campsite KZ Funny. Kita nak set up kita punya peralatan perkhemahan, barang-barang camp kat campsite apa semua. And then nanti aku akan beritahu lah kita orang punya next activity apa kita orang buat. Ada banyak lagi benda nak cerita sebenarnya. Kat campsite nanti aku cerita.
Member jadi penjaga. Upah tutup pasang, tutup buka RM5. Aku jadi ulat pagar. Dah, demak dia call lah tu. Okay, Assalamualaikum. So, kita orang sudah pun sampai ke campsite, which is campsite KZ Funny Campsite. Kita orang masuk tadi, tak ada orang jaga. And bila aku dah WhatsApp, text apa semua, dia kata masuk je, tak payah daftar. Dia kata ikut sekati nak menapak kat mana. So, kita orang pilih lah tapak yang betul-betul berhampiran dengan laut. Boleh nampak kan baik kat belakang tu, dia dah baring kat hammock, dia sedang membuat kerja. Biarkan dia bekerja. Let him work. So, aku pun buat kerja aku, part aku nak cerita kat korang, update kita orang kat sini. Nanti aku akan bawa korang ronda-ronda dekat kawasan campsite ni. Sebab kat campsite ni sekarang ni memang kita orang saja. Memang kita orang saja, tak ada orang lain. So, aku boleh ronda-ronda sikit lah. Aku akan tunjuk apa yang ada kat campsite ni, kenapa kita orang pilih campsite ni, dan apa keistimewaan campsite ni. Jom aku tunjuk. Let's go. Okay, so korang nampak kat hujung sana tu, itu adalah dia punya pagar pintu masuk. Pagar pintu masuk dia jalan straight je ke sini. And then kat keliling, kalau korang nampak kat keliling sini, dan juga kita pusing sikit keliling sini. Ini adalah dia punya kawasan parking. Kat sini adalah tempat untuk korang parking kereta lah. Kereta kita orang kat mana? Nanti aku tunjuk kat mana kereta kita orang. So kat sini pula adalah dia punya umpama macam pintu gerbang lah. Dia punya pintu gerbang KZ Funny Campsite. Korang nampak kat atas tu ada tulis selamat datang ke KZ Funny Campsite. Okay, so korang nampak, aku tilt down sikit. Okay, korang nampak itu kereta kita orang. Kita orang parking kat dalam ni, actually sebenarnya situ tak boleh parking, tapi kita orang bawa masuk sebab untuk urusan pungah turun barang-barang equipment kita orang. Kat sini dia ada banyak juga kemudahan yang dia sediakan. Okay, antara kemudahan dia, aku tunjuk. Mari aku flickkan kamera. Okay, sebenarnya surau dekat sebelah sini. Nampak kat situ ada tulis surau. So mudah untuk urusan solat, sembahyang apa semua. Dah ada kemudahan, dia dah sediakan tempat. Memang bagus. And then kat sini, sini adalah dia punya toilet dan juga tempat mandi. Belah kiri ni tempat untuk wanita, tengah tempat untuk orang kurang upaya ataupun disable. Tengok dia dah siapkan tempat untuk lalang wheelchair, dah ada pintu apa semua. Memang sangat memudahkan lah. Dan belah kanan ni pula adalah tempat untuk lelaki. Sini kemudahan dia memang bagus. Lepas tu korang tengok dekat sini, luas, memang luas gila. Rasa tenang. Walaupun terik, tapi bila berada dekat betul-betul tepi pantai ni, angin dia kuat. So memang rasa sejuk, rasa nyaman. Walaupun bahang terik tu ada, tapi dia tak rasa terganggu. Gitu. Actually kat sini dia ada banyak buaian tau. Korang tengok kat belakang ni. Belakang ni salah satu buaian. Yes, salah satu. Ada, kalau tengok daripada mata kasar, ada satu kat sini, satu kat sana, satu kat sana. Ada lebih kurang 3 buaian yang macam ni. And then ada buaian yang kecil, yang biasa orang kata swing yang kecil, yang boleh duduk satu orang tu pun ada di kat pokok. So boleh enjoy lah. Nak santai healing tepi laut kan. Memang cun, serius cakap. Okay, ni korang nampak kan, ni D9 ni merujuk kepada nombor tapak, and huruf tu merujuk kepada macam grade lah, boleh kata grade lah. Sebab kat ujung sana tu A, and then depan sikit B, and then C, kat sini D. Setiap huruf tu harga dia berbeza. Okay, harga dia berbeza. And lagi satu, dekat setiap tapak tu juga, kalau korang nampak ada tali kan. Okay, tali ni adalah border, dia punya garisan.
gaisan kawasan yang korang dapat ni seluas mana, supaya tak adalah korang terlebih kawasan orang lain. Kalau contoh misalnya kalau time tu campsite penuh, so tahulah sampai setakat mana je korang punya border. Okay, ni kita jalan sikit, kita pergi ke kita punya campsite. Kita orang punya campsite Okay, kenapa kita orang pilih bahagian sini? Sebab korang nampak pokok dia dekat-dekat. Kita orang seperti adventure yang lepas, kita orang pakai hammock je kalau berkelah, tak pakai kemah. So kita akan cari tempat yang memang pokok dia jarak dekat-dekat. Kita akan pacak hammock, and inilah tapak yang kita orang pakai. Sinilah tempat kita orang menawan kawasan. Gitu. So itu sedikit info yang aku dah cerita pasal campsite dekat KZ Fani ni. Aku dah cerita pasal kat pintu gerbang, laluan masuk dia punya reception, dia punya surau kemudahan yang disediakan. Bagi aku memang puas hati lah. Secara umumnya memang puas hati. Kawasan pun luas, ada buaian, so nampak mesra jugalah campsite ni. Dia tak nampak macam terlampau askar. Tak nampak terlampau kosong lah, nampak meriah. Betul tak? Okay guys, sekarang waktu sudah pun pukul 4.30, hampir pukul 5. Sekarang ni kita orang nak pergi visit satu bukit. Nama bukit tu Bukit Selantai. So basically Bukit Selantai ni salah satu, mungkin ada yang lebih, tak tahu, salah satu tempat di mana kita boleh akses tanpa permit ataupun menggunakan guide atau malim. Sebab lagi satu, dia punya hiking ni santai je. Kuat betul member sebelah ni mengunyah Oh, laju bos. Tengok member sambil driving sambil makan. So Bukit Selantai ni tempoh hiking dia tak lama, kemungkinan dalam 30 hingga 40 minit ikut pacing masing-masing. Tapi average biasanya dalam 40 minit. Sebab dia tak curam, dia tak apa, dia just very casual, very santai. Orang yang bukan hikers pun banyak dah naik, and tak perlu gunakan malim pun. So ni kita nak try pergi, sebab alalang dah nak masuk pukul 5 ni, and then matahari pun dah nak start menurun sikit perlahan kan. Jom kita saksikan.
kita dah sampai dekat kawasan parking Air Papan. Yes, pantai Air Papan. Nanti aku tunjuk dia punya landmark tanda Air Papannya. So ini yang kau seperti kau nampak ni. Betul aku tunjuk. Yang kau nampak ni, kau nampak lah belakang ni kan. Ini entrance nak naik ke Bukit Selantai. Tadi sebenarnya dah ada dah satu group family ni, dia dah start naik. So boleh nampak lah, nak naik Bukit Selantai ni tak perlu proper preparation sangat pun. Memang santai. Dia punya hiking very casual. Okay, jom nanti kita naik. Oh ya, Alik betul-betul tinggalkan kita. Alik betul-betul kau tinggal kita. Dia gerak dulu lah. Alright. So, kita nak panjat apa ni, Zaid? Bukit Selantai. Dah banyak tu tadi. Apa? Okey, batik. Sugar rush. Yang ni boleh rekod kot. Kek batik dah setengah bekas kau makan. Patutnya kena ada tenaga untuk melangkah lebih jauh. Udah kuarti siap lauk awal siap kuarti. Sialah nyamuk ni kacau orang buat kerja. Nampak kan? Dah tinggi macam ni. Elevation dia agak mencabar. Tapi so far so good. Take 5 jap, sikit-sikit. Sebab kita santai-santai, no rushing. Walaupun dah petang, destinasi tetap akan sampai. Boleh dengar bunyi motor daripada sini. Maksudnya belum tinggi lagi sangat pun. Ni kita orang baru 10 minit lebih kat atas macam tu. Nanti aku cerita lebih lanjut lagi. Mari. Alright. So setelah pendakian 20 minit, kita dah sampai ke salah satu tempat yang menarik untuk menjadi viewpoint. Masa korang tengok sekarang, dekat belakang kita, itu bawah tu laut tau. Kita dah actually quite high dah. Buat masa sekarang, Alik dengan Syed sedang berehat sekejap dekat wakaf yang disediakan. Aku salute gila lah orang yang membina wakaf ni. Salute lah. Nak angkat bahan semua ni atas bukan ringan kan. Aku tunjuk korang video depan dia Alright. So ini depan kita orang. Ini apa yang kita nampak dengan mata kita sendiri. So kita tak tahu sama ada kita nak naik bukit tu. Ya, tak tahu maksudnya Bukit Selantai ni naik bukit tu ataupun sebenarnya dia ada jalan lain dan menuju ke bukit satu lagi yang di belakang sana. So nanti kita tengok. Nanti kita ceritakan bila kita dah sampai ke destinasi. Selantai. So kalau boleh tengok bawah tu laut. Itu mungkin tak ada pulau apa tu kan Pulau Mawar. So sekarang ni kita tengah berehat. Badrul, Bos Badrul, Syed dengan aku tengah rehat dekat wakaf. Okay, sekarang ni kita orang tengah borak pasal orang yang buat wakaf dekat atas ni memang legend lah. Dia angkut semua orang ni naik ke atas untuk buat wakaf ni. Kalau aku tak tahu macam ni aku buat. Aku buat nak lah ni. Perjalanan diteruskan. Setelah rehat, perjalanan kian diteruskan. So, let's go.
Let's see what they have on the other side. Oh no 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 no. So macam sebelum ni, masa panjat apa tu, Warrior Dragonfall Warrior Dragonfall lagi, Warrior Waterfall, aku ada cerita pasal marker kan. So dekat sini dia marker dia lebih organized. Dia pakai ini, very good, just follow it. Okay, Warrior Dragonfall Warrior Dragonfall lagi, Warrior Waterfall. Comel. Update. Tengah nak pergi cari. Jatuh. Nasib baik, semua barang letak atas. All is good. So setelah kejadian jatuh aku tadi, ni kita rest lagi. Kita ambil angin, kita ambil tenaga, untuk jaga kita sambung lagi perjalanan kita. Alik tengah cuba teknik tarik nafas, ikut hidung, keluar buntut. Ikut hidung, keluar buntut. Gitu. Okay, ni kali keempat aku kira tadi. Ni kali keempat kita orang berhenti ambil nafas. Memang jujur cakap sebenarnya agak memandang rendah juga pada Bukit Selantai ni. Sekali lagi macam masa kat Warrior Waterfall. So tadi ada group lain yang yang dah naik bukit tu, dia kata dia sebenarnya sikit lagi. Dia kata dalam 5 minit sampai puncak Bukit Selantai, which is almost there. We almost there. Aku rehat jap, ambil nafas, kasih cukup nafas, and then aku akan sambung semula. Tak sabar ni sebenarnya ni. Agak terseksa juga stamina badan sebenarnya ni. Tapi kita cuba. Okay? Senyum sikit brother. Senyum sikit. Gangster. Gangster. Belum besok lagi lah. Masalahnya sekarang dah pukul 6.30. Ni kita dah sampai salah satu lagi, rasanya macam viewpoint juga. Kalau korang boleh tengok, dia macam ada opening. Sekejap aku cari angle. So kita nampak pantai air papan bawah tu. Such a nice view. Walaupun track dia sekarang ni tengah mencanak-canak naik dia. Sikit lagi nak sampai atas. Sikit lagi. One group just pass. Orang kata nak tak jauh lagi lah. Sikit je lagi ni. Sikit je. Tak jauh dah. Another viewpoint. Banyak tu viewpoint tempat ni. So ni lagi cantik weh. Korang nampak ada sunset sebelah sana. Sekarang ni kita dapat tengok The open sea from here. Okay guys, so ni aku dengan Ali, kita orang berehat jap. Aku tunjuk sikit Ni aku dengan Ali, kita orang macam kena scam nampak macam dah kat puncak tau. Sebab view dia lawa. Nanti aku flip video. Nampak aku pusingkan sikit. Nampak view laut memang lawa.
Tapi sebenarnya ni bukan puncak dia. Macam nak nangis lah. Ni bukan puncak dia sebenarnya. Ada lagi atas sikit. Sebenarnya dah nak sampai. Tapi ni kita orang betul-betul oksigen dengan jantung dah memang sakit. So kita orang take another 5 minutes untuk ambil tenaga. Nanti kita orang sambung balik. Gitu. Welcome to Bukit Selantai. Itu dia. That's the view, brother. That's the view. Woo. So, bila korang sampai ke atas ni, korang akan jumpa papan tanda Bukit Selantai. Dan Bukit Selantai ni dia famous juga untuk aktiviti-aktiviti mountain biking. So ni antara track dia lah. Boleh turun ke sana. So kita lalu laluan track manusia. Itu track untuk apa tu kita panggil? Track untuk orang yang menaiki basikal. So kalau korang boleh tengok kat sini, dia ada bagi papan informasi. Dia kata kita 129 meter daripada aras laut. So tak adalah tinggi sangat, walaupun termengah-mengah juga. So jom aku belanja drone footage. Welcome back, welcome back Okay, so kita dah sampai ke puncak Bukit Selantai memang sebenarnya tengah duduk-duduk lagi ni. So, korang boleh nampak kat sini, ini adalah view yang kita akan lihat dari atas puncak Bukit Selantai. So, kalau korang boleh nampak dekat tepi pantai tu, itu adalah air papan punya pantai. And then korang nampak kat situ macam ada teluk dengan pulau. Yang hujung sana tu, itu Pulau Rawa. Sana tu Pulau Rawa pula. Pulau Mawar. Maafkan saya. Biasalah penat kan. Kat situ Pulau Mawar. And then kat situ tak silap saya itu Bukit Kemunting kot. Tak silap saya Harap tak salah. Kalau salah, saya akan betulkan dalam editing. Inilah view dia. Sangat cantik. Apa lagi? Jom. You are not a tourist, Euro the Explorer. Yeah. Turun laju bos. Okay, ni kita bersiap-siap untuk turun ya guys. Boleh dengar azan maghrib sudah pun berkumandang. So sudah tiba waktunya untuk kita pulang. So betterlah kita pulang secepat-cepatnya. Secepat-cepatnya InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Apa hal? Dah jadi tagline lah pula kan. Nanti aku cerita lebih lanjut lagi. Okay. Baik ni, Lik. Jalan ni. Okay. Ni aku tak stop record, aku sambil jalan.
Okay. Halas. So guys, akhirnya kita berjaya turun ke kaki bukit selantai. Penat. Tapi kita berjaya sampai dengan selamat. Sekarang ni kita orang dah lapar, dah haus. Kita orang lagi makan dulu. Jom. Sup. Bang, tolong. Okey, selamat petang, selamat malam semua. So sekarang ni seperti yang korang lihat, aku dah pun berada dekat hammock. Aku nak kasihlah sedikit update. Kita orang sebenarnya dah barai, tapi aku nak cerita sikit update lah kan. Ni kita orang dah kat hammock ni, kita orang dah prepare nak tidur. Esok kita orang kena bangun pagi dalam pukul 4 macam tu, sebab kita akan melakukan aktiviti pendakian Gunung Arung pada jam 5 pagi bersama dengan Malim. So itu je lah setakat yang aku nak cerita. So izinkan saya untuk tidur. Selamat malam dan Assalamualaikum.